Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam negeri bahagia kepada semua hadirin sekalian. Pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua bersama-sama saya menelusuri sebuah cerita tentang tajuk Di Sebalik Senyuman Seorang Pelajar. Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan senyuman sebagai satu gerak wajah yang menunjukkan rasa gembira dan juga tanda mesra. Namun, siapa tahu dalam sudut pandangan seorang pelajar ianya berbeza. Senyuman bukan hanya menunjukkan rasa gembira, tetapi senyuman juga menyelit 1001 kesedihan dan juga tekanan dalam diri mereka. Namun, mereka tetap kuat dalam menjalani hari mereka demi meraih sebuah kejayaan. Tanpa membuang masa, saya terus kepada hujah saya yang pertama, iaitu senyuman sebagai simbol tekanan dan juga kesedihan, di mana tidak semua orang tahu kesedihan yang mereka sembunyikan. Mereka masih sibuk menyiapkan tugasan mereka di kala waktu malam. Mereka bersekam mata menyiapkan tugasan mereka sehingga tidak cukup rehat. Mereka tetap juga menyiapkan tugasan mereka demi tanggungjawab yang terpaksa mereka ganas. Pelajar bukanlah seorang insan yang lemah ataupun malas, tetapi mereka seorang insan yang cuba belajar menjadi seorang yang kuat. Ukiran senyuman di bibir itulah menjadi penguat dan juga ubat kepada mereka untuk kuat menggalas tanggungjawab mereka dari hari ke hari. Hujah saya yang kedua pula adalah senyuman sebagai simbol pengorbanan dan juga rindu. Majoriti dari kalangan pelajar pastinya terpaksa berjauhan dengan keluarga. Mereka juga rindu akan masakan ibu dan juga rindu akan pelukan sang ayah. Tapi apakah daya, itulah pengorbanan yang perlu mereka lakukan. Ada kalangan pelajar yang terpaksa mencatu makanan mereka, dan ada juga beralaskan nasi bujang dan air kosong demi meneruskan kehidupan mereka. Namun, hal ini tidak mematahkan semangat mereka kerana mereka sedar segala pengorbanan mereka lakukan dan segala apa yang mereka semai hari ini, itulah apa yang mereka akan tuai di kemudian hari. Kerana manisnya sebuah kejayaan di kemudian hari. Seterusnya, kita beralih kepada hujah kita yang terakhir, iaitu senyuman sebagai simbol harapan dan juga pengorbanan diri, di mana harapan dalam diri seorang pelajar tidak pernah padam. Harapan di mana ingin membahagikan kedua orang ibu bapa, ingin membahagikan kedua orang tua, ingin membahagikan orang sekeliling. Mereka juga menyimpan harapan untuk menjadi seorang yang berjaya dalam hidup kerana ingin memberi manfaat kepada masyarakat. Senyuman seorang pelajar bukanlah senyuman yang kosong. Sebaliknya, senyuman yang menyimpan 1001 kisah yang tiada siapa pun tahu. Senyuman itulah yang penuh dengan perjuangan. Senyuman itulah juga yang penuh dengan kesungguhan demi meraih cita-cita. Senyuman itu jugalah yang berkata, aku masih belum berada di puncak, tetapi aku sedang mendaki langkah demi langkah menuju ke puncak itu. Hadirin dan hadirat sekalian, itulah kisah tentang sebuah senyuman dalam kehidupan seorang pelajar, di mana sebuah senyuman terselit 1001 tangisan, 1001 semangat dan juga 1001 harapan yang tersimpan dalam diri seorang pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, namun dengan senyuman itulah terbinanya kekuatan yang luar biasa. Hadirin sekalian, itulah maksud di sebalik sebuah senyuman dalam kehidupan seorang pelajar.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.